burung tu nanti anggoreng sajalah. Nana tak minum dulu kah? Boleh, boleh. Mai. Tak apa. Ling, tak pergi mana-mana kah? Tak kot. Petang sekejap lagi boleh jadi. Nana, awak lain sangat hari ni. Nak pergi mana? Biasalah, Ling. Pergi meeting kat KL. Mungkin lepas 3 hari balik kot. Tu ke? Segak. Nana pergi baik-baik, no? Cik duk risau lah. Apa dia nak risau? Dah, dah 2-3 malam Cik duk mimpi selalu. Cik mimpi orang duk bagi Cik minum madu. Duh. Cik tolak. Dia paksa-paksa juga suruh minum. Minum madu? Bagus. Badan sihat. Oh, tak ligat. Betul ke? Tapi dalam firasat tu, Cik duk baca, dia kata Cik mungkin dapat madu. Itulah. Cik risau. Alah, Ling, mengarut ya. Takkan tua-tua nak menikah lagi. Takkanlah Nana ni monyam sangat kot. Manalah tahu. Jangan duk layan mimpi lagu tu. Mimpi tu mainan tidur. Dah, Nana lewat ni. Nak pergi menikah. Ha? Nak menikah? Nana kata pergi menikah kah? Ha. Astagfirullahalazim. Dah tua-tua ni mamun lah pergi meeting. Nana pergi baik-baik, no? Jaga diri, no? Sayang, comel. Senangnya dalam hati.